Oh, ni dia lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ni kita nak makan dekat Singgang Budu Ikan Bekuk Ni restoran makanan Kelantan ni kan. Tapi dengan cerita kat sini ada nampak, ada ikan bakar. So kita tengok ikan apa dia ada. So ni harga-harga dia untuk ikan bakar. Apa ni, ada udang. Udang dia besar-besar Bang, ni ikan apa bang? Merah. Ikan merah. Ni? Ini bawal mas. Talapia. Ya, cencaru, Cencaru. pari. Oh, ada pari. Sotong ada Semua fresh Boleh bagi talapia sedang-sedang. Dia boleh kan? Boleh. Okey, talapia. Okey. 34. Boleh bang. So ni bakar dia ada satu jenis ni kan, bakar sambal Bakar sambal. Bagi sotong bang? Mana-mana kan? Sotong ambil air yang ni. RM14 kan? RM14. Okey boleh. Itu saja kot. Okey, terima kasih bang Order celup-celup tepung ada, ikan bakar ada. Sup lidah ni satu bang? Sup lidah. Betul, sup lidah satu. Ulang satu set ni dia campur semua Ya betul, dia campur semua. Okey, kalau situ bagi ulang satu set, nasi putih satu, lidah goreng pun ada air keladi aiskrim satu, bandung aiskrim pun satu. Betul, udang celup tepung ni satu set bang. Okey, lagi itu saja kot bang. Okey. Okey, terima kasih. Nasi putih satu, okey, sup lidah. Okey, nasi ulam. Oh, memang sekali dapat dengan budu Ya betul, betul. Okey, meriah agak udang je. Sotong bakar, talapia bakar. Okey, terima kasih bang. Okey baik. Air sirap bandung aiskrim dengan keladi. Okey, terima kasih bang Yang pertama ni dia, talapia bakar. Dia buat bakar sambal. So kita rasa dulu jap. Panas Bismillahirrahmanirrahim. Manis isi dia. Ikan dia memang fresh. Kat ikan bakar ni sekali dia dah bagi kuah asam, lepas tu dengan kuah kicap. So yang seterusnya ni dia sotong bakar So kita cicah je dengan kuah asam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sotong dia. Iaitu udang celup tepung. Besar-besar agak udang dia. Celup tepung ni dia dah bagi sekali dengan sos colek dia. Bismillahirrahmanirrahim. So ni dia sup lidah tu kuah tu. Sup rasa macam sup kedai-kedai Kelantan lah. Oh, ni dia lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut Satu lagi memang tak rasa anyir sangat ada punya lidah dia. So ni dia air keladi float ice cream. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia sirap bandung float ice cream. Bismillahirrahmanirrahim. Right guys, so yang mana nak datang makan ikan bakar, boleh Singgang Budu dekat Kajang. So guys, makan dulu guys.